bersama kami lagi di dalam podcast Sembang Sawit Emas. Apa dia tagline kita, Cik Jamal? Sebutir baja, 1000 tuai. Saya rasa tagline kita yang sangat simbolik lah. Simbolik dah susah nak sebut sebenarnya. Baja. Kan? Susah betul nak ingat. Marah kita punya director. Asyik lah tak ingat. Sampai tulis kat depan tu. Tapi sebenarnya memang membawakan satu maksud yang sangat besar kan? untuk pekebun. Maksudnya tu besar sebab daripada usaha kita Sebutir Baja tu membawa kepada hasil yang sangat tinggi. Tuai kita tu, hasil kita tu. Jadi yelah, kita kilang baja. So kita kena cerita pasal baja lah. Hari ni sembang pasal apa ni, Puan? Hari ni kita nak sembang tentang, bukan sembang sangat tau. Sembang bukan Sawit Emas sembang. Ini sembang Sawit Emas. Kita nak sembang tentang kesalahan pekebun yang menguruskan kebun kelapa sawit. Apa kesalahan pekebun tu, Cik Jamal? Sebenarnya tak salah pun dalam apa-apa segi. Kan? Maksudnya tak ada benda yang salah pun. Salah pun kan? Maksudnya okey. Ikut suka hati tuan kebun lah. Nak buat macam macam mana? Suka hati saya lah. Okey dah, podcast kita dah habis. Okay. So maksudnya sebab pertanian ni sangat subjektif. Yeah. So saya suka letak sekilo sebulan, sekilo baja setiap bulan, setahun 12 kilo baja. Ada pekebun suka letak 3 kilo satu pusingan 3 kali setahun. Adakah salah dua-dua? Tak salah. Tak salah. So sebenarnya sebab tu saya kata tadi tak ada yang salah pun. Cuma benda ni sangat subjektif. Praktikal atau praktikal, kembali kepada apa hasil yang kita nak. Praktikal atau tidak praktikal itu bergantung kepada hasil yang keluar. Yeah. So kalau kita buat cara sikit tapi kerap hasil lagi tinggi, tu praktikal. Tetapi kat mana tak praktikalnya akan lebih kepada kos buruh. Sebab tu kita kena tengok, tak salah untuk cuba. Okey. Sebab sawit lah tanaman yang jangka masa panjang. Betul. Ambil masa umur sampai 25 tahun. So saya nak cuba 5 tahun pertama, saya nak cuba sekilo sebulan. Okey, 5 tahun kedua kita ada pekerja ataupun kita tabur sendiri je. Ya, betul. Sebab 10 ekar boleh handle seorang je pun. Kita tabur sendiri je. 5 tahun kedua saya nak cuba 2 bulan sekali membaja dengan 2 kilo. 5 tahun ketiga saya nak ubah. So tak ada yang salah pun sebenarnya. Cuma sebab tu saya kata lain orang lain cara dia. Lain padang, lain belalang. Kembali kepada apa yang tuan kebun nak buat. Ya, betul. Cuma apa yang kita nak bincangkan dekat sini adalah kesilapan tu bukan kesilapan lah. Maksudnya atas dari konteks dan juga perception ataupun idea yang kita nak share mengikut kepada persepsi kita selepas beberapa tahun pengalaman yang kita dah jalan satu Malaysia. Kita jumpa ramai sangat pekebun yang berbeza-beza pendapat. Betul. Tapi kita rangkumkan kepada method ni hasil dia ni. Method ni hasil dia ni. Contohnya macam pruning. Pruning. Apa itu over pruning? Apa itu over pruning? Over pruning adalah bila saya pun baru belajar daripada Cik Jamal hari ni tau. Bukanlah belajar, maksudnya selama ni saya ingatkan over pruning ni macam pemangkasan pelepah yang over pada ketika yang tak sepatutnya. Cuma apa yang saya lebih faham adalah setiap kali kita ambil buah, kita akan buang pelepah. Ya, betul. Jadi sebulan sekali kita akan buang pelepah. Ya, betul. Buang pelepah, ambil buah, buang pelepah, ambil buah. Betul. Jadi tak perlu pruning. Betul tak? Untuk pokok matang sebenarnya tak perlu pruning pun. Kita boleh kata tak perlu pruning. Setiap kali kita turunkan buah kita tandan, dah kemaskan kita pokok tu dah. Dah buang. Kecuali lah pokok tu di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang mana kita masih guna lagi scope ataupun slope untuk kita curi buah. Dan untuk next roundnya pun kita kena buang. Maksudnya masa umur dia 2 hingga 4 tahun kita tak buang pelepah pun. Kita curi buah. Kita curi buah. Tapi bila dia dah menginjak kepada 6 tahun, dah keluar ada batang apa semua. 6 tahun 7 tahun dah ada dah daun yang memang dah lama sangat dah tu. Yang tu kita pangkas buang. Tapi jangan buang yang mana ada tandan sawit. Mayang tu. Yang ada mayang sawit tu. Yang ada mayang sawit Maksudnya tu. bila pokok tu dah matang, dah mula guna galah, kita memang susah untuk curi buah. Jadi memang akan buang tandan, memang akan buang pelepah sawit yang bawah tandan tu. So pruning ni sebenarnya nak kata setahun sekali pun, kalau kita betul-betul ambil buah, buang satu pelepah, sebenarnya pruning ni tak perlu pun. Kecuali sebab kita dah buat tiap-tiap bulan pun. Tiap bulan. Tetapi tengok pada siapa yang kita upah kontraktor untuk buang, untuk ambil buah ni. Sebab ada yang kadang-kadang dia rasa dia boleh curi buah, dia curi je buah sebab dia malas nak turunkan pelepah, malas nak susun. So kita lah kena round dekat kebun. Perlu ke tidak kita sebab nak. Tu saya kata tadi. Cost pruning berapa Cik Jamal? Dia sebenarnya tengok pada keadaan pokok.
Ada yang RM3 sepokok, ada yang RM5 sepokok, ada yang RM10 sepokok. Maksudnya lagi teruk lagi tinggi teruk lagi mahal dia. lah. Lagi banyak nak buang pelepah. Jadi jimat apa? Kalau katalah RM3, ada 55 pokok. Dah RM150. Dia sebenarnya puan bukan pada jimat. Sebenarnya dia lebih kepada sekiranya pelepah cukup untuk buat makanan, so hasil akan tinggi. Sekali lagi kita go back kepada pentingnya pelepah yang cukup untuk proses fotosintesis untuk makanan. Untuk makanan. Jadi tak boleh suka-suka nak buang pelepah. Serupa juga dengan orang kata salah ni kau tabur circle. Kena tabur secara separate di kawasan pelepah. Sebenarnya bagi saya tak salah pun. Tak boleh kata dia salah. Tak boleh kata dia salah. Sebab apa? Masing-masing ada pemahaman masing-masing. Cuma praktikal ataupun tidak. Cuma yang basic info yang kita kena tahu adalah nak letak mana-mana pun suka hati. Tapi secara apa orang generalnya. Kata? Bukan general. Textbook information lah. Memang ini memang textbook. Tapi kita tak boleh cakap, alah kau tengok buku, engkau bukan turun padang pun. Tak. Ini adalah satu panduan. Maksudnya sebenarnya dalam buku ni dia tulis akar sawit tu dekat mana, akar sawit tu jenis macam mana, ambil makanan di mana, rambut itu dekat mana. Jadi kalau kita dah tahu memang akar tu ke sana, kita nak letak dekat pangkal, mestilah kita tahu benda tu tak function. Tak function pun, lambat. Tak praktikal pun. Lambat. Yang pertama boleh je letak suka hati awak lah kebun awak. Tetapi buatnya kita letak kat situ, dia dekat situ, lepas seminggu hujan lebat pula. Sedangkan kalau kita letak di tempat sepatutnya, seminggu sebelum hujan lebat tu pokok dah sempat dah boleh sempat ambil nutrien tu. Jadi itulah namanya tak praktikal. Jadi kita nasihatkan janganlah buat macam tu. Buat macam ni ikut nasihat kita. Sama juga macam ada pekebun yang nak jimat kan. Bila dia nak jimat, dia tak beli benih-benih sawit ni di nursery-nursery yang berdaftar dengan MPOB. Dia kutip tepi jalan, dia semai sendiri. Itu yang wujudnya baka-baka yang bukan apa kelemahan dia. Kita takut pada certain umur pokok saya tu dah tak keluarkan hasil. Sekali lagi kesalahan pekebun yang tak salah pun. pun. Boleh je buat macam tanah tu. Dia, duit dia. Dia kembali kepada hasil tu lah. Apa-apa pun boleh berhasil. Kalau dia rasa cara tu memang akan dapat memaksimumkan hasil yang dia dapat, dia boleh buat. Mungkin ada orang yang dah ada 10 ekar, contoh di Felda lah, dia dah ada 10 ekar, dia ada tanah reserve, dia nak tanam kat situ. Jadi dia belilah benih-benih yang macam ni to compare with apa yang untuk buat Felda dah buat tu. Dia punya uji kaji dia sendiri lah. Tak salah sebenarnya. Aku beli benih ni murah je, nak tengok sama tak hasil dia dengan benih yang standard. So tu saya kata, kalau kita kaji balik, kita kata kesalahan pekebun, sebenarnya tak wujud kesalahan dan kesilapan pekebun. Ini adalah hak masing-masing. Satu lagi, meracun pula Cik Jamal. Okey, meracun ni sebenarnya untuk kebun sawit memang kita perlu simpan rumput-rumput lembut. Sebab untuk dia pegang air yang pertama. Yang kedua, anak-anak kayu patut buang. Memang wajib untuk buang anak-anak kayu sebab dia yang akan ambil banyak sangat nutrien baja. Yang ketiga, boleh meracun hanya untuk di kawasan circle dan juga kawasan melorong. Kenapa kawasan circle? Sebab bila kawasan circle ni, bila pokok dah matang, bila kita bersihkan circle di pangkal sawit, kita mudah untuk kutip biji lerai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk melorong. Bila kawasan tu kita nak laluan kenderaan, jadi perlu bersihlah untuk senang kenderaan lalu. Betul. Tapi biasanya kita gunakan racun sentuh. Maksudnya bila kita guna racun sentuh, akar-akar baru yang menyerap makanan nutrien takkan rosak. Maksudnya dia dekat atas lah. Pokok tu mati dekat atas je. Korang kena faham, akar feeder root ni dia berada lebih kurang 30 cm daripada permukaan tanah. Ya, betul. Di situlah beradanya akar yang mengambil nutrien baja. So kalau kita sembur dengan racun serap, surely dia akan serap ke akar sawit juga. Akar pun akan serap nutrien. Macam saya bagi contoh, kita tengok kat dalam pokok sawit, macam mana kita nak tahu yang pokok ni dah serap racun yang kita apply. Bila kita tengok pada pelepah dia dah start meliuk. Maknanya pelepah sawit tu sepatut dia lurus dan dia dah siap piuh. Yang itu menunjukkan pokok tu dah terserap baja. Terserap racun. Jadi sebab tu saya kata dekat pangkal tu dia dah terpusing. Bukan pangkal. Maksudnya daripada pangkal pelepah, daripada pelepah tu, daripada pangkal ke hujung dia, bahagian pertengahan ke hujung tu dia dah mula piuh. Dia terpusing. Jadi itu tanda-tanda yang pokok tu dah... Itu bukan kurang nutrien, itu dah terlebih. Itu dia dah terserap racun sebenarnya. Sebab tu saya sarankan untuk pekebun guna racun sentuh sahaja. Sebab dia ada kelebihan pro and con. Tengok pada keadaan semasa. Kadang-kadang pekebun takkanlah lepas 3 bulan naik lagi nak racun. Sebenarnya tak perlu pun. Kalau rumput tu rumput lembut, boleh biar je. Sebab rumput pun sebenarnya dia bantu untuk simpan air. Dan juga dia pun membekalkan... Kalau unsur N tu tengok pada jenis apa. Jenis apa. Dia ada jenis-jenis tumbuhan yang memang bekalkan unsur nitrogen. Bukan semua rumput. Ya, betul. So tu saya kata tadi,
perkongsian kita sangat mudah. Pekebun boleh buat apa sahaja yang pekebun nak, baik daripada segi benih, daripada segi pengurusan ladang, daripada segi racun apa nak pakai, baja apa nak pakai. Cuma yang kita nak kongsikan adalah yang paling besar kos dia adalah baja. Ya, betul. So, salah ke kalau pekebun nak pakai baja yang nilai RM60? Bagi saya tak salah kalau pekebun tu tahu apa function baja yang dia beli. Ya. Dan juga satu lagi adalah, salah ke kalau pekebun tu tak letak baja 15-15 kat pokok 2 tahun? Tak salah. Kalau dia letak kira tinggi terpulang. Dia tak letak baja 12-17 kat umur 4 tahun. Tak salah juga. Tak salah juga. Tapi praktikal tak? Hasilnya macam mana? Information yang kita akan sampaikan adalah itu formula yang terbaik untuk umur tu. Anda nak ikut, boleh ikut. Kalau rasa macam bajet saya tak cukup tinggi, saya nak pakai formulation lain untuk ni, tak apa. Boleh sebab dosage dia tu akan berlandaskan umur pokok tu sendiri. Kalau NPK tu tinggi, untuk pokok muda kita akan letak sikit. Kurangkan dos dia. Yes, kurangkan dos dia. So sebenarnya ini lebih kepada pengalaman. Ya, betul. Sebab apa yang saya jumpa dengan pekebun-pekebun daripada yang usia muda, usia yang dah orang-orang lama, orang-orang lama, otak-otak pertanian. So macam sekarang ni dah banyak yang dah second generation setelah pada anak. So zaman dulu dia orang tak terima bila saya kata, pakcik janganlah tabur circle, pokok pakcik dah umur 18 tahun. Kenapa nak tabur circle lagi? Sebab akar dah jauh. So better tabur kawasan selerak di kawasan susulan pelepah. Dia tak dengar. Dia kata, saya dah buat ni lama. Saya ni generasi kedua. Kalau saya ikut cara Cik Jamal, nanti lepas ni bapak saya bangun daripada kubur. Sebab tak nak dengar cakap dia. Jadi benda ni tu saya kata tak salah pun pakcik. Okey je kalau pakcik nak tabur teruskan cara macam tu. Cuma daripada segi praktikalnya, maknanya kalau kita katakan kita tabur secara selerak, boleh serap hampir 90%. Kalau tabur secara circle mungkin kehilangan tu lebih 70% je. Jadi depends, terpulang. Dan pakcik tu berpuas hati dengan hasil yang dia dapat. So teruskanlah. Tapi nasihat-nasihat kita adalah, pengalaman kita tu method dia adalah begini. Ya, yang sebaiknya metodnya begini. Tabur baja kawasan susulan pelepah metod yang terbaik. Ya, betul. Okey, untuk pokok baru tanam, baja yang paling bagus triple 15 NPK green. Untuk yang baru belajar berbuah 12 17. Ini adalah yang terbaik yang kita tengok selepas berbelas tahun kita di lapangan. Kenapa terbaik? Sebab kita tahu pokok muda kita kena improve akar, kita kena improve daun, dan kita kena bagi baja untuk rangsang dia punya pendebungaan dia. Rangsang untuk jadi buah. Sebab kita nak pokok tu lebih bunga betina, compact tu bunga jantan. Jadi kita advise macam ni. Sebab tu ada banyak formulation baja, dan formulation tu pula bukannya formulation yang baru 10-20 tahun. Bukan. Memang dah 100 tahun MPK dulu Blue, lagi. MPK Green ni dah memang dah lama. CCM dah bawa, semua dah bawa formulation tu datang sini. Dah 50-60 tahun. Yes, itu adalah based on research R&D diorang sendiri. Yang kita import ilmu tu ke sini. Jadi bila pokok tu umur dah matang, dah tua lah. Contohlah lagi 5 tahun nak kena tebang. Kita tahu kita nak fokus kepada hasil je. Hasil sahaja. So bila kita tak fokus pada hasil je, kita bagi dia K tinggi. Macam tu saya kata tadi Puan, sebenarnya dalam pertanian ni tak ada yang salah. Contoh, ada pekebun tanya saya minggu lepas, Cik Jamal, pokok saya dah umur 23 tahun. Saya nak letak baja NK, boleh ke? 23 tahun. Okey, saya tanya dia, boleh. Hasilkan macam mana pakcik? Hasilkan saya dapat 1 ekar 1 tan, 1.2 tan 1 ekar. Mana hasil dia bagus? Saya tanya senang je, adakah pakcik nak tunggu pokok ni 25 tahun nak tebang, ataupun pakcik nak cukup 25 tahun pakcik nak tebang, ataupun nak tunggu sampai selagi mana dia boleh berbuah? Selagi mana dia boleh beranak. So pakcik ni kata, saya punya planning mungkin saya dah nak tebang umur 25 tahun. Jadi saya cuma cadangkan, okey pakcik, umur 23 tahun dah stop membaja, jangan baja lagi. Dan dia pelik, kenapa tak payah baja lagi, nanti hasil macam mana? Sebab saya bagi tahu, baja kesan dia adalah maksimum 2 tahun. Jadi betul. Jadi satu pembaziran, kalau pakcik baja lagi 2 tahun nak tebang. Ya, betul. So lebih baik pakcik push sahaja hasilnya ada, dan boleh simpan modal untuk replanting. 2 tahun tu tak payah beli baja. Kos yang ada tu simpan untuk buat replanting. Untuk beli benih baru nanti. Kecuali kalau pakcik kata, saya ingat saya nak jaga pokok ni selagi dia boleh keluarkan hasil. Itu saya boleh advice untuk baja apa pakai. Itu pun walaupun macam tu, katalah pokok tu dah 27 tahun, memang dah kena stop baja dah. Walaupun nak pakai pokok tu takkan sampai dia tumbang sendiri kan. Betul. Maksudnya nak jaga sampai 30 tahun. Maksudnya umur 27 tu dah stop. Jangan bazir. Jangan bazir. Sebab tu kita kata, walaupun ini hanya adalah buku, tu saya kata tadi, buku ni adalah panduan. Maksud panduan ni adalah, kita tahu maksimum dia akan serap baja 2 tahun. So lagi 2 tahun nak tebang, janganlah baja. Sebab ada kita tukar pakai
organik je. Kita tukar pakai dolomite je untuk suburkan. Itu je. Itu saja. Dan juga satu lagi. Apa orang panggil? Pokok tua, lepas tu kita tanam pokok muda dekat bawah. Itu dipanggil replanting. Underplanting nama dia. Underplanting, yes, underplanting. Macam underplanting tu pula. Apa pro dan kontranya? Sebenarnya underplanting ni adalah salah satu cara untuk jimatkan kos. Maksudnya dalam masa yang sama dia boleh harvest buah pokok yang lama. Tak ada waiting time lah. Bukan tak ada waiting time. Betul tak ada waiting time. Cuma kelemahan dia, satu, tumbusan pokok yang underplanting tu akan lambat. Sebab cahaya kurang dapat. Masih di bawah teduhan pokok kelapa sawit lama. Yang kedua, risiko pokok tu tumbang dan timpa pokok baru. Yang ketiga, pokok-pokok yang dah mati akan jadi sarang-sarang kepada kumbang. So ada banyak pro and con dia. Tapi biasanya kita tengok pada modal lah. Tu saya kata tadi, tak salah pun. Nak underplanting, boleh underplanting. Tengok pada kita punya bajet. Kalau rasa perlu untuk tebang dan chipping, so tebang dan chipping. So bagi saya, majoriti pekebun kecil tak salah nak buat apa pun. Cuma cuba tengok orang sekeliling, tanya. Yelah, secara logiknya lah kan. Kalau kita dah ada sawit yang tua tu, kita tanam sawit yang baru. Baja kita bagi 3 kilo juga. So dia akan berebut lah. Instead kalau dulu 1 ekar 3 beg untuk 55 pokok je. Sekarang 3 beg untuk double. Tapi puan kena faham, itu bukan isu yang besar. Isu yang sangat besar adalah sekiranya kawasan tersebut telah diserang ganoderma dan kita tanam benih baru tanpa buat rawatan, so pokok baru tu semua akan kena gano juga. So umur dia takkan panjang. Jadi boleh tak boleh tu tengok keadaan kebun banyak kita. Banyak benda yang perlu kita tengok. Kalau keadaan kebun kita dalam keadaan memang yang terbaik, kita rasa kita nak buat underplanting untuk jimat masa, dan jimat masa dan buat. Jimat kos. Tapi bila kita dah buat underplanting, katalah pokok sawit tu dah 30 tahun, kita akan biarkan dia mati sendiri ataupun kita tebang? Majoritinya akan diracun. Racun lah. Dia akan racun. So bila sebab racun, kalau nak tebang nanti dah kacau lah pula pokok dia akan lain. racun dan pelepah dia akan mula gugur. Dan dia akan slowly turun. Cuma kelemahan dia akan diserang pada kumbang. So kumbang ni dia suka pada pucuk muda, pokok baru. Jadi dia akan merosakkan lah. Sarang dia dekat pokok lama. Sarang dia dekat batang pokok yang lama. Dia makan pucuk yang baru. Jadi banyak pro and con maksud saya. Jadi depends pada pekebun. Tengok pada bajet lah. Jadi dalam segi baja, daripada segi pengurusan ladang, pekebun perlu ada ilmu. Macam mana dapatkan ilmu? Boleh pergi kepada mana-mana pejabat MPOB. Boleh dapatkan rujukan dengan pegawai-pegawai tunas yang ada. Sebab MPOB ni sangat membantu sebenarnya. Sangat-sangat membantu pekebun daripada segi apa baja yang sesuai, benih baja yang ada. Dia adalah one stop center untuk segala information. Betul. Mereka ada kontak doktor-doktor yang bertauliah untuk nasihat kita. Yang dah ada research. Macam kami sendiri sawit emas, kami mengeluarkan 2 produk MPOB. MPOB F2 Super K dan MPOB F3. Yang mana dua-dua ni yang telah dibuat test plot selama 7 ke 12 tahun. Boleh bayangkan tak berapa panjang? Kita 12 tahun lepas kita jual baja MPOB F2 tu yang kita order daripada CCM dulu. Kita order daripada CCM lagi waktu tu kan. Waktu tu lagi CCM dah buat dah formulation tu. Jadi research tu adalah even before that. Before that dah buat research maksudnya, MPOB dah buat research 5-6 tahun baru CCM proses, baru dijual. Itu 12 tahun lepas. Dan hari ni kita proses dah berapa tahun? Super K. Maksudnya masih lagi formulation yang sama. Ada orang yang dah memang berbelas tahun dia pakai formulation tu, masih lagi. Jadi MPOB punya brand, MPOB punya formulation ni sangat-sangat paling safe lah, safe zone. Kalau saya tak tahulah baja ni bagus ke, baja tak bagus ke, cari MPOB je lah, senang. Kualiti yang dijamin. Ada dia punya sebab katalah tiba-tiba beli baja MPOB, result tak okey sebabkan konten dalam baja tu tak betul. Hantar lab rupanya tak ikut spek. Dia tak payah komplain dengan kilang, dia boleh komplain dengan MPOB terus. Boleh directly to MPOB sebenarnya. Boleh ke direct ke MPOB. Jadi dia dilindungi oleh akta-akta apa yang MPOB ada tu. Sebab tu kita bagi tahu macam tadilah, yang macam episod sebelum ni yang kita bagi tahu kena tahu siapa pengeluar baja tersebut. Itu yang paling selamat sekali. Itu yang paling penting. So kembali kepada kita punya tajuk utama kita, kesalahan pekebun, which is tak ada salah sebenarnya. Tak ada salah, boleh ikut suka hati je. Cuma kita kena ada panduan. Ada panduan, ada kaedah yang betul. Sekarang mudah puan, boleh Google, ada TikTok, ada Facebook. Dekat TikTok ada ramai-ramai sifu yang ada. Ada ramai sifu. Mungkin kita nak jemput sifu-sifu yang ada tu nanti kan. So ada ramai sifu. Salah satunya saya tak boleh sebutlah namanya. Tak boleh.
yang kita kenal diorang, yang diorang pun dah kenal kita. So banyak sifu-sifu dekat dalam TikTok, Facebook, media sosial yang kita boleh kongsi, sharing. Boleh sharing. Yang sharing. Tapi kena rajin-rajin lah. So mungkin kita boleh jemput nanti lepas ni seorang untuk berdiskusi, berpodcast dengan kita sekali. Sebab apa yang kita share adalah based on pengalaman, based on pembacaan kita dan juga apa yang kita nampak, yang kita dah pernah nilai. So bukan salah pekebun, tapi kalau boleh kita minta pekebun buatlah cara ni yang terbaik. Cara tabur baja, kita kena stop over pruning, kita kena stop racun blanket, jangan racun asal racun je semua. Kita kena guna baja yang berkualiti. Kena guna baja berkualiti. Yang betul. Apa lagi? Kalau boleh elakkan underplanting. Kalau boleh. Kalau tak boleh kita boleh buat. Lagi satu, orang yang bela lembu dalam kebun sawit ni. Untuk bela lembu ada efek tak? Sebenarnya untuk pokok yang dah matang, maksud saya matang ni adalah yang mana lembu tu dia tak sampai untuk ragut pelepah. Yang tu boleh. Maksudnya kalau di Malaysia ni dipanggil maksudnya kalau dia bela lembu dalam pokok yang rendah, lembu tu boleh makan daun. Yang itu kita nak elakkan. Bukan tajam ke daun kelapa sawit ni? Tak, dia baja pun dia makan puan. Urea pun dia makan. So sebenarnya boleh bela dalam dipanggil ladang integrasi. Kalau ladang integrasi ni maksudnya kelapa sawit dan juga ada ternakan. Yes, betul. Sebenarnya boleh buat ladang integrasi untuk pokok sawit yang dah matang. Maknanya lembu tu tak sampai lah. Yang dia tak boleh sampai makan pada daun pelepah. Sebab bila lembu ni dia makan pada daun pelepah, dia dah mengganggu proses fotosintesis. Betul. So sayang pokok lah. akan sakit. So sayang. Sayang lah. So tak ada isu pun. Sebab apa? Itu pun akan jadi baja tambahan. Sebab najis lembu yang berak dekat kawasan pun baja juga. Organik. So sebab tu saya kata tadi tak ada masalah. Cuma kalau boleh nak buat ladang integrasi, pastikan lembu tu tak sampai untuk makan pada pelepah tu. Itu yang paling baik lah. Ya, betul. Okay, so saya rasa setakat ni ini yang kita boleh bincangkan. Mungkin kita akan jumpa lagi. Boleh tengok kita punya full episode di YouTube. Di platform Sawit Mas, YouTube di AgroSearch, Facebook. Itu untuk full, ataupun boleh tengok cut-cut dekat kita punya page TikTok lah. So boleh follow TikTok kita AgroSearch Fertilizer. Boleh follow YouTube kita. So sehingga kita berjumpa lagi untuk next episode, kita akan discuss lagi jauh lebih mendalam. Mungkin ada tajuk-tajuk yang tuan-tuan nak. Dan mungkin kita boleh panggil beberapa. Mungkin next kita akan jemput mereka-mereka yang otai dalam bidang masing-masing lah. Industri kita ni, industri yang sangat kuat di Malaysia. Jadi sehingga bertemu lagi next time. Jumpa lagi. Tagline kita Sebutir Baja, 1000 tuai. Sembang Sawit Emas. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.